الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المحشي شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumih. Qawluhu Qusayyin, baca kerana bidhammin, baca dengan dhammah qaf. Qusayyin, dia takut kita baca qasi bidhammin fa fathin. Qusayyin dengan dhammah qaf dan fathah sad. Ismuhu, namanya Zaid. Waqila, dan kata setengah pendapat Yazid. Wa inna mashtahara bidzalika, dan hanya sesungguhnya dikenali ia Qusay, dikenali ia Zaid. Dikenali ia Zaid bizalika, dengan Qusay, li'annahu qasa. Li'annahu qasa ay ba'uda, kerana ia berjauhan, an ashiratihi, berjauhan ia daripada keluarganya. Keluarga ia duduk di Mekah tu. Keluarga ia duduk di Mekah, ia duduk di Syam. An ashiratihi, berjauhan, ila biladi Qudha'atal Qasiyah, dalam Bazangi, ila an a'adahu, ila biladi Qudha'atah, berjauhan ke negeri Qudha'ah, negeri Qudha'ah, iaitu di Syam. Hina ihtamalathu ummuhu ilaihim, ketika membawa akan dia akan Qusay. Ketika tu Qusay masih lagi kecil, dibawa oleh ibunya kepada mereka itu. Li'annaha, kerana bahwasanya ibunya, kanat minhum, ibunya asal daripada bilad Qudha'ah, daripada negeri Qudha'ah asalnya. Tapi ia berkahwin dengan Kilab. Ibu dia berkahwin dengan Kilab, maka melahirkan Qusay. Tapi tak lama, jodoh tak lama, Kilab meninggal dunia. Meninggal dunia, lalu ibunya dikahwinkan oleh seorang laki-laki daripada Qudha'ah, kampung asal dia. Pendek kata kok, dia panggil berkahwin dengan orang sekampung lah. Orang sekampung. Jadi tak kala ibu dia berkahwin lain, maka ikut adat kok, ikut suami lah. Ikut suami, maka bawa lah ibu dia ni akan Qusay ke negeri bilad Qudha'ah, ke negeri Qudha'ah. Qudha'ah di Syam. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia besar esok, Allah Taala memulangkan kembali Qusay ke Mekah. Ada kisah pula situ. Ada kisah pula. Boleh nak balik tu ada kisah. Yang mana Qusay ketika dia masih kecil, dia bermain-main. Lepas tu diajak oleh kanak-kanak tempat untuk berlawan manah. Berlawan manah.
Dia orang luar, tapi dia tak tahu lagi kata dia orang luar. Moga dia kecil lagi di Syam. Jadi ibu dia rahsia. Merahsia ke asal usul dia mari mana dia rahsia ke. Tu. Jadi tapi orang lain tahu dah. Orang-orang lain tahu dah lah. Dia tak tahu lagi. Tiba-tiba benar dia. Benar dia. Maka ada orang tempat ni bila halah hambat kelik. Tu dia dah hambat kelik. Mu ni bukan rasa ni kelik tepak mu, kelik kapur mu. Halah. Bila orang luar pandai pada orang tempat kat, lagu tu dah pada adat je. Kelik kapur mu. Lalu kusai kejut lah. Ingat kau ni kapur dia dah. Lalu dia balik rumah, tanya ibu dia, ibu, asal usul kita gapo sebenarnya? Mai mana kita ni? Lalu ibu kata, tepatmu negerimu ialah semulia-mulia negeri. Iaitu Mekah. Dan kamu ini dan kaum kamu dan keluarga kamu ialah semulia-mulia kaum keluarga di dunia ni. Lalu ibu dia sebut titis dia lah. Hamu ni kusai bin Kilab bin Ka'ab bin Lu'ay bin Fihr, sebut habis apa kau dendang tu. Tu jadi bila dia orang muda, orang darah muda tu bila tahu kata dia ni asal Mekah, pakai nak bukuh kain nak pergi selalu lah. Nak pergi selalu. Ibu kata nanti dulu. Nanti musim haji. Musim haji, bila ada rombongan negeri Qudaah ni nak pergi ke Mekah, mu tu pada tu lah. Tu pada tu pergilah klik kapur musmula. Tu makna ila an aadahu ilal harami. Fahamah himah. Sehingga Allah Taala mengembalikan Qusay klik ke Mekah semula. Tu kisah dia. Jadi Qusay ni orang jauh. Kalau kita nak terjemuh orang jauh. Orang yang berjauh daripada keluarga dia. Baik. Ibnu Qusay bin Kilab. Qauluhu Kilab. Bi kasril kaf. Baca dengan kasrah kaf. Baris bawah. Takut baca kulab. Wa takhfifil lam. Dan baca dengan ringankan lam. Takut baca kulab, kilab. Kilab, tak kilab. Ismuhu namanya Hakimun. Hakimun bi fathin fa kasrin. Tu bi fathin baca dengan fathah dan kasrah ta. Hakimun. Wa yuqalu lahu al-hakimu bi ziyadati al. Dengan ditambah alif lam. Wa qila ismuhu al-Mughirah. Dan kata setengah pendapat namanya ialah al-Mughirah. Al-Mughirah. Tu. Jadi khilaf ulama. Khilaf ulama. Ni dia panggil adat orang Arab lah. Bila anak jatuh, mereka itu menamakan dengan nama-nama binatang buah. Tu yang adat orang Arab lagu tu. Tu dia. Kalau kira terjemah kok tak elok manalah, kilap ni anjing. Tu dia dia. Anjing. Apa yo orang Arab kenal lagu tu. Kalau anak jatuh, bernama hok buah-buah. Pasal apa? Pasal nak pala perih. Awak pala perih, bila dengar kilap mari, ataupun rima ko, bernama singa ko, jadi musuh takut. Musuh takut. Tapi kalau hamba saya, mereka menamakan dengan nama-nama yang elok. Kau tahu pula. Hamba saya guna nama-nama yang elok. Kalau anak jatuh, nama buah-buah saja. Ni di antaranya. Kita tak kita banyak guna buah-buah kundur, bin labu. Kundur, bin labu. Timung pun ada. Orang tua dulu. Kalau orang Tina bunga. Tu dia bunga. Zahra. Bahasa Arab Zahra. Boleh kat Melayu bunga. Hanzalah. Hanzalah tu labu. Ada juga orang Arab yang ambil buah nama Hanzalah. Labu pahit. Jadi kita orang Melayu terpengaruh dengan Arab lah. Cuma hok binatang-binatang buah tu jarang bubuh. Jarang bubuh. Kalau orang Tina nama bunga banyak. Cepaka, kenanga, mawar hak banyak. Ros.
Tu dia dah. Patut modify sikitlah. Dah Rusmini, Rusmanita, misalnya. Dah. Pala tu ruh ada. Baik. Habis. Tengok luar pula. Ibnu Qusay bin Kilab bin Ka'bin. Bin Ka'bin. Ka'bin ni baca dengan bi fathin. Jatuh ke? Tinggal dah. Kalau dalam qauluhu dia ada murrah. Ada qauluhu murrah. Kilab bin murrah ke? Kilab bin murrah baru murrah bin Ka'bin. Ya hak mata luar dia jatuh murrah. Qauluhu ada dalam. Hak tu ada. Ada murrah. Ada. Oh, sini jatuh sini. Kilab bin murrah ke? Tak apalah. Patut bin Ka'ab. Qauluhu Ka'bin bi fathin, baca dengan fathah kah, fasukunin dan sukun ain. Wa kana yajma'u qaumahu yaumal jumu'ah. Adalah Ka'ab ini menghimpunkan kaumnya pada hari Jumaat. Wa ya'izuhum, dia ni orang alim. Ka'ab ni orang alim, dan memberi peringatan ia akan mereka itu, akan kaumnya. Maka baca khutbah Jumaat itulah. Wa yuzakkiruhum, dan memberi peringatan ia Ka'ab akan mereka itu, akan kaumnya, bima ba'asin nabi, dengan kebangkitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimuhum, dan memberitahu, mengajar ia Ka'ab akan mereka itu, bi annahu, bahawasanya Nabi ni min auladihi, daripada anak cucu dia. Nabi yang akan lahir kelak daripada anak cucu dia. Dia ayat belah-belah dah pada kaum dia. Wa ya'muruhum, dan memerintah, menyuruh ia Ka'ab bittiba'ihi, supaya mengikut akan dia, akan Nabi. Kalau kalau dia umur panjang, ikutlah dia. Fayaqulu sayati biharamikum nabaun azim. Lagi akan datang di tanah haram ni, di tanah haram kamu ini, nabaun azim, berita yang besar. Nabaun azim. Wa sayakhruju minhu nabiyyun karim, dan akan keluar daripada tanah haram ini nabiyyun karim, nabi yang mulia. Awayang syudu abiyatan, dan dia bernasyid, mengungkapkan beberapa syair, beberapa bait syair yang mana akhirnya akhiruha akhir syair ni, yang akhir bait, akhiruha, akhir baitnya, ala ghaflatin ya'tin nabiyyu Muhammadun yukhbiru akhbaran saduqan khabiruha. Tu dia ada saduqan khabiruha. Baik. Qauluhu lu'ay, tasri li ayin. Tila. Kafalasing. Ka'asa, ya wazir asa. Li'a. Nak cerah no? Asa. Li'ayin. Kafalasing. Ya wazir falasing tak?
wa huwal but'u diddul ajalah. Lembak, betak. But'u ni betak. Orang Kelantan kata betak, betul dah. But'u lambat, betak. Dia betak ni asal bahasa Arab. Banyak orang Kelantan dah lorak orang Kelantan ni ambil pada bahasa Arab. Tak apalah. Ibnu Lu'ayyin bil hamzi, baca dengan hamzah alif luar. Baca dengan hamzah, wa tarkihi, dan tinggal. Dah ditinggalkan akan hamzah. Luwayyi. Lu'ayyi dan luwayyi. Boleh dua wajah. Tapi hak kebanyakannya lu'ayyi. Baca dengan hamzah. Jadi kalau orang baca Bazangi baca luwayyi betul juga. Ibnu Kilab Ibnu Luwayyi. Betul. Luwayyi. Bil hamzi wa tarkihi. Cuma kebanyakannya bil hamzi. Kebanyakannya dengan hamzah. Ibnu Ghalib. Ibni Ghalib bin Fihrin. Anak Fihrin. Fihrin pula bin Malik. Malik pula bin Khuzaimah. Bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Ilyas bin Kinanah. Ilyas bin Mudar. Bin Mudar. Mudar bin Nizar. Lakah Fihrin bin Malik. Malik bin Nadar. An-Nadri. An-Nadri bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah. Khuzaimah bin Mudrikah. Semua tu laki-laki belaka tu. Walaupun ada ta sekalipun, dia Khuzaimah. Biasa orang Melayu kita Khuzaimah ni orang puas. Orang puas. Sebenarnya nama orang laki-laki Khuzaimah. Mudrikah. Mudrikah. Itu pun nama orang laki-laki juga. Habis. Mudrikah bin Ilyas. Bukan Nabi Ilyas nu dak. Bukan Nabi Ilyas. Baik. Bin Mudar. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Mudar bin Nizar. Habis. Padahal cukup. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.